Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita nak bandingkan antara trade-in ataupun jual sendiri, mana lagi berbaloi. Jadi, trade-in ni, customer datang tunjuk kereta kepada dealer dan dealer akan nilai ke. Biasanya, customer akan guna nilai trade-in tu untuk bayar down payment dia. Ataupun, dia akan ambil dia pun boleh jugalah. Terpulang lah kepada customer lah. Kelebihan trade-in yang utama dia, customer tak nak sakit kepala dah nak cari siapa buyer yang dia akan jual. Yang kedua, dia tak nak sakit kepala untuk dia baiki kereta tu sebelum dia jual. Yang ketiga, dia tak sakit kepala dah untuk selesai ke kalau kereta tu ada hutang. Sebabnya panel Yuska yang akan selesai ke hutang kereta tu sebelum kereta tu jual lah. Lebih selamat lah daripada kena scam ke buyer tu. Tapi kalau jual sendiri, customer untung bila dia dapat jual dengan harga yang lebih tinggi. Cuma sebelum dia jual tu, dia kena pastikan kereta tu, condition kereta tu molek lah. Cak ke, kalau ada kesal-kesal accident ke, kena baiki dulu. Ataupun kena maintain dulu lah. Kalau ada orang kerosakan pada kereta tu, barulah boleh jual. Dan hak biasa customer memang alami bila nak jual sendiri ni, dia makin masa nak cari buyer tu. Sebab customer kadang-kadang dia tak nak keluar duit untuk baiki dulu. Jadi kereta tu condition dia tak comel lah bila orang mari tengok tu. Rugi masa situ. Orang mari tengok balik fikir dululah tak jadi beli. Situ rugi masa. Jadi kesimpulan dia sini, kalau nak lebih cepat dan senang, trade itu. Tapi kalau anda ada masa yang banyak untuk cuba jual sendiri, boleh cuba jual sendiri. Kalau nak cek nilai berapa kereta anda, boleh roger-roger Bemal. InsyaAllah Bemal cuba bantu cek nilai kereta anda. Terima kasih. Assalamualaikum.